Right, saya nak cuba bawa motor di jalan sekejap saja. Dia belum didaftarkan, jadi di sekeliling kedai lah. Cuma nak dapatkan feel dia, nak dapatkan power suspension dia, rasa macam mana. Tarik juga ni. Wow, smooth lah. Sangat smooth. Wow, impressive. Sangat smooth. Tarik juga ni. Sensitif throttle dia. Bila kita pulas throttle dia sensitif. Okay, suspension nampak macam excellent. Selesa suspension dia. Oh, soft. Ada bump. Oh, kurang hentakan. Impressive. Bump lagi. Kurang hentakan. Impressive. Okay, kita cuba buat pusingan ke corner. Okay, agak nimble. Alright, cornering tak ada masalah. Bila naik motor ni, saya rasa berat juga rasanya. Maksud saya tadi adalah dia tidak terlalu bouncing kerana berat dia. So lain kali kalau ada test ride unit, kita boleh bawa lebih jauh lagi. Kita boleh mungkin test top speed dia dan test dekat jalan yang pelbagai jenis jalan. So untuk setakat ini, untuk feel memang saya pujilah, suspension bagus, respon bagus, dan tadi pun kurang bergegar motor ni. Selamat pagi, saya sekarang berada di M-Force Kuching, ataupun lebih spesifik lagi M-Force Borneo Best Shop by Wee Chiang. Jadi kita di kedai ini kita akan melihat sebuah motosikal yang baru datang. Sebenarnya tak jugalah baru, tapi baru masuk ke showroom kita, iaitu Motosim atau SYM bersisi 300. Jadi anda pun tahu kan, pernah tengok berita ini sebelum ini. Jadi saya akan tunjukkan video ataupun review mengenai motor ini secara live di depan mata saya. Jom ikuti saya. Okay, sebelum kita bercakap dengan lebih spesifik, kita walk around dulu. Kita tengok sekeliling motor ini. Inilah Husky 300cc berwarna putih. Untuk pengetahuan anda, motor ini didatangi dengan 3 warna, iaitu hitam, putih dan grey. Apa yang ada sekarang adalah berwarna putih. Jom kita lihat. Okay, kita lihat daripada wajah hadapan dia. Anda pun tengok Husky ini memang adalah motor yang berupa garang. Dari segi depan, kamu pun boleh tengoklah bahawa ia sangat garang. Dan ciri-ciri Husky ini dia agak tinggi. Kita tengok di sini dia ada lampu fully LED, dia ada day running light di sini. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, nampak tak day running light berbentuk V. Okey, di sini pula iaitu windshield berwarna gelap
Tapi untuk pengetahuan anda, windshield ini dia tak boleh di adjust lah. Dia ada dikunci di sini menggunakan 4 kunci, so it's non adjustable. Okey, kita turun ke bawah. Untuk signal LED dia di tepi, dekat cover ni, tepi. So dia blend in dengan body, dan anda boleh lihat jarak di sini membolehkan anda lihat radiator coolant sana, tapi dia ditutup dengan kemas lah. Untuk bahagian depan ini kita lihat ada single disc brake, dan di sini ia menggunakan sistem brake ABS. Dan untuk pengetahuan anda, motor didatangi dengan traction control system. Okey, untuk rim dia, ini adalah sport rim, so menggunakan tayar tubeless. Rim di depan ini bersaiz 15 inci dan menggunakan tayar brand CST. Untuk pengetahuan anda, brand CST ini adalah tayar yang agak bagus juga ya. Manakala saiz tayar dia adalah 120/70. Di bahagian belakang pula, sedikit perbezaan dia, iaitu rim sedikit kecil, iaitu bersaiz 14. Kalau di depan tadi bersaiz 15, rim di sini bersaiz 14, dan ia juga menggunakan brake disc. Untuk pengetahuan anda, saiz tayar adalah 140/70. Kita naik sedikit. Untuk exhaust dia cuma single barrel lah, atau single exhaust saja, dan ini digabungkan dengan satu silinder. Motor ni cuma satu silinder. Manakala di belakang ini pula anda boleh lihatkan ia menggunakan double absorber. Untuk di sebelah sini saya akan tunjukkan stand dia. Dia ada single stand, dia juga ada double stand. Dan untuk penunggang di belakang, dia boleh menggunakan footrest ini yang anda kena tekan, dia akan keluar. Dan apabila tolak, dia akan lock terus, asalkan ada bunyi tag. Untuk pemandu dia pula, footrest dia agak besar lah, agak selesa untuk letak. Cuma mungkin untuk cover kaki di depan dia tak ada lah, dia agak terbuka, so tak ada leg protection di sini. Anda kata motor nak tidak dapat start menggunakan keyless, ada kunci boleh letak sini. Okey, jadi di handle ini dia ada simple, ada passing light, ada high and low, ada horn dia, ada signal light, ini emergency light, dan ini kill switch dan electric start lah. Jom kita lihat meter dia macam mana nak on. Kita tekan ni dulu. Okey, agak slow sikit lah. Okey, kita ada paparan di sini untuk check trip, untuk check traction control. Anda boleh letak ataupun tekan butang ni. Minta maaf agak gelap sikit. Nampak tak perubahan di sini? So ada signal-signal lain lah, ABS, untuk sensor dia, untuk petrol dia pun sini. So maklumat dipaparkan sini sangat simple. Ada speedometer, ada temperature, dan ada level minyak, dan ada jam. Dan di handle motor ini dia akan berikan handguard di sini ya. Nampak cantik lah handguard ni, memang sesuai, menjadikan motor ni lebih nampak seperti adventure. Okey, seterusnya saya nak anda dengar bunyi motor ini. Saya akan turn on, lepas tu saya akan biar anda dengar lah. Pastinya anda suka sebab bunyi dia mantap, ada bass dia kuat sikit. Jom. Okey, bunyi sangat smooth, engine dia sangat smooth, bunyi memang tak berapa bising. Dan anda boleh dengar tadi bahawa bunyi bass dia agak kuat lah, bagus juga. Dan perlu diperingatkan, ada simbol di sini, anda tak boleh sentuh semasa ia panas. Oh, lupa saya tunjukkan di bahagian belakang tadi. Ini bahagian belakang. Lampu brake yang agak besar,
jelas, nyata. Dalam video nampak oren, tapi sebenarnya real life dia nampak merah. Dan ada signal light di sini. So susah kalau anda buang tail ini. Dan ini memang cukup cover lah daripada mud. Motor ni menggunakan minyak full tank 16 liter. Jadi minyak dia perlu diisi dalam sini. Saya tunjukkan cara buka dia. Tolak ni ya. Tolak ke ujung lagi, dia akan buka. So anda boleh isi minyak di sinilah. Dan seat ini juga boleh dibuka. Saya tunjukkan apa dalam seat ini, berapa keluasan dia. Sekejap ya, saya lupa tutup ni. Okey, kalau kita angkat seat ini, dia terus ke depan. So anda tak perlu risau dia akan jatuh balik. Dan di sini seolah ada dua ruang. Ini memang dibina khas untuk helmet. Okey, ini pula ruang menyimpan barang-barang lain seperti beg, baju hujan. Jom kita uji apa helmet yang boleh masuk di tempat ini. First kita uji sama ada boleh masukkan full face helmet atau tidak. Okey, ini full face. Kita cuba letak. Boleh cuba macam ni ataupun terbalikkan. Okey, saya dah masukkan. Memang selesa lah, dia takkan tergerak ke depan atau ke belakang sebab ada bonggol di tengah tadi. Ingat tak yang saya tunjukkan semula? So bonggol tu berfungsi untuk menahan helmet daripada bergerak. Cuma soalannya boleh tak ditutup atau tidak. Okey, boleh. Full face helmet yang ini boleh. Mungkin saiz full face helmet ni kecil tapi boleh masuk. Tengok apa saiz helmet ni. Saiz L. Tak ada masalah. Okey, next kita letak open face. Okey, ini helmet open face. Kita cuba tutup. Pun tak ada masalah. So full face, open face boleh masuk. Jadi sesuailah motor ni untuk anda yang malas nak bawa helmet jalan-jalan di shopping kompleks ataupun di tempat kerja. Boleh biarkan dalam motosikal Husky. Jadi kalau kompartmen ni penuh, anda juga boleh ikat beg di sini. Anda perasan besi ini bukan sekadar untuk kira menolak bike, tapi anda boleh ikat guna tali. Sini dia ada ruang yang besar. So kalau anda guna tali, dia tak akan terkena dengan body ni. So boleh ikat di sini beg. Dan tempat duduk ni besar, selesa. Tapi cun lah sebab di sini dia kecil. So kaki anda tak akan terkangkang, kata orang. So sekarang saya akan tunjukkan bagaimana rupa motor ni apabila ada pelunggang. Saya berketinggian 169 cm. Sesuai atau tidak dengan ketinggian saya? Okey, untuk ketinggian saya sesuai sangat. Saya tak rasa terlalu tinggi ya. Cukup kaki saya boleh menyentuh lantai dengan selesa. Mengikut YouTube yang saya pernah lihat, motor ni kelajuan dia boleh mencecah 150 km sejam. Itu adalah top speed dia. Sekiranya anda rasa dia boleh pergi jauh lagi, boleh letakkan komen ya. Kita share. Dan untuk membeli motor ni boleh datang ke M-Force dengan harga 27,200. Jadi jangan lupa kontak orang yang ada di sini. Nama-nama, nombor telefon saya ada berikan di bawah subscription sini. Anda boleh hubungi mereka atau WhatsApp ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen untuk video akan datang.